Dua tiga kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. Dua tiga anak tak bangun lagi, jodoh di hari raya. Syawal ke berapa tadi? Kelima. Kita pergi staycation. Keenam. Sorry. Bangun tidur, terus masuk kolam. Masalahnya ada satu problem yang Mi akan hadapi kerana kolam dan bilik air jauh. I prepare the kain here. We sleep floating chalet. We sleep on the floating chalet. Private pool, direct access. Okay, outfit today. Jalan-jalan ke Batam. Kita sarapan dulu dengan anak-anak. Kita panggil Grab driver kita. Nak gambar? Okay, kejap. Look at the view. Bilik kita malam semalam. Oh, nice. Kita ada lagi satu malam kat sini. Alright, selamat Hari Raya. Dah nak pergi breakfast. Tengok tu. Kita tidur atas floating chalet. Tempat makan kat sana. Kat W Restaurant. Dalam ni ada ikan. Nampak ikan tilapia hitam. Air dia jernih tau. Boleh nampak sampai ke dasar. Nampak ikan? Ada ikan? Mana ikan? Mana ikan? Ikan dah lari. Itulah bising sangat. Nak jalan. Kanan. Baik. Kanan, masuk ke sana. Ikan dah banyak. Ada penghuni. Ni semua private pool ni, belah sini. Private pool unit. Bilik kita kat ujung tu. Ni tak ada private pool, dia just atas chalet lah. Kalau kita just nak healing boleh je. Tapi ni dekat dengan restoran untuk makan. Jalan ya? Dia macam ala-ala rasa dekat Lexus Hibiscus. Sana unit banglo, mahal lah. Tengok dekat Agoda. Satu malam 1,000. Dia ada satu unit 4 bilik. Dia ada private pool juga. Kalau orang ada bolehlah duduk sini. Kita marahan biasa duduk tempat biasa-biasa sajalah. Alright. Let's go breakfast. The lobby area is so wangi. Wangi sangat. Dekat dalam bilik pun wangi. Dia punya sabun mandi, shampoo semua wangi. Tenanglah duduk sini. So relaxing. Kucing, comel kucing. Rupanya dia letak gelang dekat kucing tu. Letak gelang kat kucing tu. Memanglah nampak comel dah kucing tu.